Lepas kita ambil emas fizikal daripada Gold ATM ataupun di tingkat 1 Menara Public Gold, jom kita nak simpan emas dengan selamat di Public Safe. Bila kita sampai je dekat ground floor ni, kita perlu mendaftar dahulu dekat bahagian security guard. Okey, kita dah sampai ke tingkat 4, terletaknya Public Safe, dan jangan lupa bawa kunci. Okey, inilah box. Ini sebenarnya box yang paling kecil yang saya sewa, dan saya sewa untuk tempoh 5 tahun. Setahun hanya bayar RM300 sahaja. Walaupun dia kecil, actually boleh memuatkan banyak emas dalam ni, sebab emas kan kecil tapi berat. Sebenarnya saya nak simpan 100 gram saya, 250 gram silver. Alhamdulillah dah simpan dengan selamat di Public Safe. Kepada tuan-puan yang dah kumpul emas fizikal banyak-banyak, you boleh simpan dekat sini. Simpan dengan tenang. Boleh pergi bercuti, balik kampung. Ada rakan-rakan yang nak mulakan simpanan emas, nak kumpul emas fizikal, saya akan bantu simpanan serendah RM100 sahaja, ataupun yang nak sewa safe deposit box di sini boleh. Boleh simpan selain barang-barang kemas dan emas gold Badina, boleh simpan barang-barang berharga macam geran tanah, surat nikah dan sebagainya. Okay, klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.